Yang penting emasnya, bukan gambar kad-kadnya. Gambar kad-kad ini boleh bertukar tuan-puan. Sama ada dia adalah harimau ke, sama dia adalah teh tarik ke, sama ada dia adalah kartun ke. Pentingnya kan gambar. Gambar ni kita siapa-siapa pun boleh cetak. Tapi yang pentingnya adalah gram emas tu 1 gram. Tuan-puan hari ni mungkin ada design yang tuan-puan tak suka. Jangan keluarkan design yang tuan-puan tak suka. Penting gramnya sudah ada. Yang pentingnya dah ada 30 gram. Tak ada gambar pun tak ada masalah. Keluar je yang biasa-biasa macam ni tapi nilainya tinggi. Kena faham dalam fokus emas kita bukan nak menyimpan gambar tuan-puan. Bila kita nak rohnukan dia akan kopekkan dan buang pun kad ni. Bila kita nak jual pun dia akan kopekkan dan ambil emasnya sahaja, kad ni tak diambil pun. Kenapa kita bayar lebih untuk dapat kad yang cantik? Itu satu pembaziran dalam kita nak keuntungan, kita bayar lebih untuk benda yang pembungkus dia sahaja. Jadi kita kena bijak sampai kita menabung, kita membazir untuk design sahaja tapi gram kita tak bertambah. Sebab tu saya nak tuan-puan menabung dengan ilmu. Okey?